Tahniah rakyat Malaysia, tarif elektrik hanya naik 13.6% dan bukannya 14.2%. Kerajaan Madani ada berita yang sangat mengujakan. Tarif elektrik tidak akan naik sebanyak 14.2% seperti yang diluluskan sebelum ni. Sebaliknya, hanya naik 13.6% sahaja. Ya, betul. Hanya. Tunggu sekejap. Apa bezanya 14.2% dengan 13.6%? Beza dia cuma 0.6% je. Kalau bil elektrik kamu RM1,000 sebulan, 14.2% adalah 13.6% adalah, wow, jumlah jimatan adalah RM6. Boleh beli teh ais satu dan sedekah bakinya. Terima kasih Madani, rakyat bersyukur sangat ini. Tapi jangan terpedaya dengan mainan angka. Tarikh kenaikan ni 1 Julai 2025, hari sama SSTT berluas. Dan jangan lupa, pengguna bukan domestik dan industri dijangka akan pikul beban paling besar. Kita tunggu saja putiran penuh nanti. Sebab biasanya bila diumum peringkat demi peringkat, yang kaya bayar lebih, tapi akhirnya semua kos dipindahkan balik kepada pengguna biasa dalam bentuk harga barang naik. Jadi, sekali lagi, tahniah kepada rakyat Malaysia. Bukannya kena pukul kuat, tapi kena sikit je dari yang dijangka. Dan itu pun boleh dianggap kejayaan besar negara dan rakyat. Tahniah.